Wah, ada banyak Twix. Wah, rasa itu banyak? Kamu semua bernasib baik, saya cuma dapat satu. Hati-hati dengan pembalut itu. Jangan marah saya. Macam mana awak suka ni? Masa untuk gergaji rantai. Tolong. Ayuh, jangan jerit. Ini bukan untuk awak. Ini untuk coklat saya. Ada tepat 2 keping coklat. Saya lupa bahawa 2 datang dalam Twix. May marshmallow na pulso. Always chocolate, darbay teacher. Daripada menjerit kepada saya, awak berkebirat untuk saya. Saya hanya ada 1 Twix sahaja. Dan awak ada banyak. No. Anda makan semua milik anda. Sekarang tiba masanya untuk saya mulakan dengan milik saya. Pertama, saya perlu buang pembalut ini. Saya kata semua pembalut. Sekarang saya boleh makan. Saya sangat suka Twix. Selalu sedap. Lebih-lebih lagi bila ada banyak. Saya beda idea. Kenapa saya boleh makan coklat biasa yang kering? Hei, positi tu Sarah jangan mengeluh. Lihat bagaimana coklat biasa menjadikan ini susu coklat manis. Apa ke? Anda tidak pernah melihat ini sebelum ini. Makan itu sedap dan minum pun sama. Saya lihat nama hampir siap. Tu bir makers for inside tu coklat kia. Saya hanya perlu bebek sandwichnya. Baiklah, bagi tahu saya bahawa itu tidak menarik. Tapi itu bukan semua. Masa untuk mula membina. That was sok sure if preferred finance in February. Hai. And pialakan ini akan menjadi Nutella. Idagi fame where the chalk show ben dan mangfayin semuanya di tempatnya. Mari kita mula membina. At siapa kau yang challenge? It's not that me and our program dia sudah tadi sih. Julang hingga ke awan. Priin sangga. Saya tidak tahu dia akan menjadi begini. Ya semua. Ada tak sedikit peluang kita kan? Tentu. Apa yang kita tunggu? Mari makan. Tiga apa semuanya burger. Hello. Oh, Saya harap dia masih hidup. weh tak. Itu coklat saya. Nasib baik saya pakai topi keselamatan. Memang menyelamatkan saya. Selamat tinggal. Ada masih kaya kerana menit. Maaf saya ini scone for savory si Varto. Saya akan order sa biji ng mat. Tonight so rich siya, Veloindian. Awak tidak bernasib baik. Jika anda nak gelakkan saya akan buat anda semua kotor. Mata ni memang melekit. Saya nak buat gurauan kecil. Saya perlukan sedikit sos tomato biasa. Saya rasa dia akan tertipu. Julie, tengok. Saya boleh cabut mata saya. Apa? Apa? Mata? Betul ke? Lari! Jauhkan itu dari saya sekarang. Jangan lakukan itu. Oh, apa itu? Saya rasa dia tercekik. Kita perlu tepuk belakangnya. Nazва собрала отчет иншурнет сек for Kamirmini. Dari mana datangnya mata itu? Gary! Mata itu benar-benar kelihatan nyata. Algoritma tahu? Pilihannya sila yang sedap. Di sini dalamnya ada krim. Kenapa? Krim. Awak kata, tengok saya sekarang. Sekarang saya nak makan semua gula-gula saya. Sesuatu kekurangan. Mungkin beberapa lagi. Tak, jangan sentuh fury saya. Saya mau dekorkan ini sendiri. Wah! Sedap. Bagi saya satu sahaja. Anda kawan, kongsi dengan kami. Tidak baik untuk Johnson, saya sudah makan semuanya. Lihat, kosong. Tidak. Apa itu? Kenapa saya nampak macam itu cas tamak? Kenapa kamu bergurau? Kenapa saya selalu dapat kurang? Kami dapat banyak kerepek dan kamu tidak. Hanya satu kerepek? Kamu tak boleh angkat pun. Ia sangat kecil. Walaupun saya ada idea. Kenapa dia pergi bawah meja? Kenapa? Jadi Sandford is fitted in set and face of Esham. Saya terus penyepit di kesibran. Kau patut bakal lebih schweider dos taus. Baik.
Iter lemah. So, Sama seperti Saya seorang worker solve paired with the what? Biar saya buka. Apa ini? Kenapa ketat sangat? Saya bukan perempuan. Saya ada cara yang lebih baik untuk buka kerepek ini. Saya hanya perlu gergaji. Kan saya dah cakap. Dan saya tak perlu kotor tangan. Kerepek ini akan terbang masuk mulut saya terus. Betapa lazat. Tapos saya ingetin Pringles juga mainin kekannya. Masa untuk saya makan semua snack ini. No, 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 no. Buat sedap. Cakap, tu sakit. Wah, sedap. Buat sedap. Sedap ini sedap. Mana yang cara sedap. Cuba tak boleh berhenti. Tak mungkin. Cuma terlalu hebat. Terlalu hebat. Selamatkan diri anda. Ini ribut api. Ada yang membereskan yang baik dan share. Anda bisa pembeluan topi keledar. Berjumpa kerepek itu. Wah, kerja bagus. berjaya. Apa itu? Tolong saya keluar. Hey, Ew, Eddie. Kaya sidak subir bentuk brokoli. Pwede mo sa benda ambil sahaja tentang biji benih. Baik. Ia tidak sedap. Ito sa waya kaya pula yung steam niya. Ibuhay rin fagan siya kung dari siyang bubuhat. Amat, show magli. Berhenti. Tanya'y berterbangan ke arah kita. Mulut kita penuh dengan tanah. Hey! Jangan marah. Saya hanya menggali lubang untuk tanaman saya. Dan semasa ia tumbuh, makanlah brokoli kamu. Sekarang giliran saya untuk makan. Masalah baca ialah saya macam brokoli. Ia sangat menjijikan. Seperti membelai kucing dengan mulut anda. Oh ya. Oh, aku betul-betul benci brokoli. Aku tidak pernah makan sesuatu yang lebih teruk. Aku perlu minum sesuatu sekarang. Terima kasih kerana menonton. Beri sini. Ya, tumbuh. Kalau awak membantu tanaman saya tumbuh. Membantu? Sekarang awak kena makan itu. Dan itu tadi brokoli. Makan? Tapi saya telah menjaganya begitu lama. Harap ia sedap. Tidak jelas saya seorang tukang kebun yang teruk. Brokoli ini teruk. Saya tak boleh makan ini. Muka awak penuh dengan tanah. Cukup ketawa. Giliran Julia pula. Saya? Tetapi ia sangat besar. Tepat sekali. Idea. Lihat! Ada kapal terbang di langit. Begitu knife. Mr. Burdig was curious at kena sedang sampap ni. Wah, jadi wak with pepper lane. Nasib baik saya ada mangkuk istimewa. Sangat Menjijikkan. Tengok saya baru sahaja makan semuanya. Ia sangat teruk. Jadi aku aja lebih hantaran tu cel. Lain sebuah kau buang. Cukup terima kasih sekurang cia bena kop ya. Saya tak mau makan ini tapi nampaknya saya terpaksa. Skittles. Sure nak Debbie saya mau kulai. Julia saya paling sedikit lain. Bukan tu paling sedikit. Wang hanya ada satu gula-gula. Tapi anda terlalu separate selain shit. Saya buat dah so bagaimana saya boleh buat ini lebih besar. Saya hanya perlukan iPhone biasa. Sekarang saya hanya perlu zoom masuk pada gula-gula. Hebat. Saya kira ini saya pilih ada fungsi sebesar. Wow. Ya, memang menakjubkan. sedapnya. Saya terkejut. hebat! Baik, secara bilion semua. Ding bersenang hati. Lihat saya kena tangkap semua gula-gula ini dengan mulut saya. Apakah kamu lihat ni? Saya dapat sering. Jauh. Saya dikit kamu tak dapat apa-apa. Berselering. Apapun kita semua sudah lupa tentang kamu. Sekarang giliran saya. Bolehkah saya ambil satu gula-gula? Boleh? Tidak mungkin. Tidak sedap jam, Mike Sear. Saya kaya. Whatever yang kaya filter. Gula-gula apa yang kau kasi ba't kau bulu gishi? Sear kasi dia akan dibantu. Wah. Kisah ada warna yang saya dapat, saya akan makan. Wah. Saya akan buhay dengan hijau.
Ini sebenarnya warna saya kemanusia. Jadi saya bernasib baik. I the cavalry is what I to go shop. Black lanes still stop. Kita beri Qatari capsule. Apa yang ada di sana? Tutup! Wah, ini gula-gula yang besar. Betapa sedap. Tidak buruk. Dan di dalamnya ada banyak gula-gula. Cukup untuk seumur hidup saya. Saya juga mahu sedikit. Kongsi, sila. Sudah tentu saya akan kongsi. Beri saya tangan anda. Saya tidak tamak. Cukup untuk semua orang. Terima kasih, Peter. Menarik. Baiklah. Untuk memulakan, buatkan saya telur. Mudah. Oh, lihat. Saya boleh membesarkan objek. Baiklah. Saya boleh memasak telur goreng. Selain itu, saya tahu bagaimana membuatnya lebih cantik dan menyelerakan. Yaw. Untuk membuat ini, saya akan gunakan acuan khas. Telur saya akan berbentuk wajah arnab. Saya rasa saya akan menguji kaca pembesar saya pada telur. Lihat! Tunggu, adakah ia mengecil? Pelik. Nampaknya saya tersilap tekan butang. Mari kita cuba lagi. Hah! Ia berfungsi. Ya. Adakah awak pasti boleh makan ini? Sudah tentu. Ini adalah satu kejayaan saintifik sebenar. Perempuan, jangan mengganggu. Saya akan buat telur goreng besar daripada telur besar ini. Mari kita mulakan. Betapa menariknya. Saya tak pernah lihat yang sebesar ini. Baiklah, saya akan beralih kepada karya masakan saya. Untuk bermula, telur perlu dipecahkan ke dalam acuan khas. Kemudian mari kita hantar ke air mendidih. Seterusnya, alpukat. Ia perlu dipotong dan dijadikan puri. Ini adalah guacamole. Ia perlu disapu pada roti bakar. Oh, lihat cantiknya. Beberapa lobak merah di atas dan sarapan sedia. Telur gergasi pertama di dunia. Oh, lihat betapa hebatnya. Dan sedikit sos tomato. Tetapi saya punya yang paling manis. Lihat. Ia kelihatan seperti arnab. Menarik. Wow, telur dadar dalam bentuk arnab. Bukan sahaja cantik, tetapi juga sangat sedap. Jane, kamu hebat dan... Apa yang Emma sediakan untuk saya? Sandwich dia kelihatan sangat pelik. Dan ia penuh dengan kacang hijau. Oh, itu avocado. Saya benci. Profesor John, satu-satunya harapan adalah pada Anda. Terlalu mudah, saya rasa. Tetapi saya telah membuat penemuan saintifik. Jane, tahniah. Nampaknya Leo telah menyediakan sesuatu untuk kita. Betul, kali ini sediakan salad untuk saya. Senang, ia akan siap. Salad? Mudah. Sudah tentu. Lebih baik untuk memasak salad dengan sayur-sayuran segar. Kenapa saya tidak tanam sekarang? Untuk ini, saya akan gunakan ladang eksperimen saya. Yang penting, biji benih perlu disiram dengan teliti. Profesor John, saya rasa Anda melakukannya dengan salah. Oh, betul. Saya perlu segera mengelap banjir ini. Tak mau salad saya dipenuhi air kotor. Oh, saya dah lakukannya. Lihat! Saya ada salad di sini. Masa untuk potong. Seterusnya, sebatang roti akan digunakan. Saya perlukan sedikit roti dan beberapa kacang. Dan sebiji figura dinosaur untuk menghias salad saya. Lihat, ia kelihatan sangat menarik. Seperti satu pemasangan. Baiklah. Sekarang, beralih kepada salad saya. Mari ambil timun dan sedikit lada. Sedikit bawang dan letakkan semuanya di atas pinggan. Saya akan membuat salad dalam bentuk anjing comel. Lihat betapa hebatnya. Sangat keren. Anda langsung tidak memikirkan sos. Krim masam. Ini sempurna untuk salad saya. Seterusnya, roti hitam. Ia akan mewakili tanah. Sekarang saya akan membuat bunga yang cantik daripada sayur-sayuran. Beberapa lobak dan sayur-sayuran lain. Lihat betapa hebatnya hasilnya.
Apa? Ups! Tada! Mari mulakan dengan anda, Profesor. Dinosaur ini sedap rasanya. Ia diperbuat daripada coklat. Hebat! Mari cuba yang lain. Ew, kacang! Tiada siapa suka. Ia menjijikkan. Apa? Oh, kamu tak paham apa-apa. Jane, anjing kamu sangat comel. Dan salad itu tidak buruk. Saya sudah cuba. Sekarang tiba masanya untuk karya masakan dari Emma. Dia buat salad seluruh kebun sayur. Mari kita lihat. Roti hitam tidak kelihatan seperti tanah. Jadi, tidak Jane menang. Sebagai kanak-kanak saya suka berani sih. Dia masak untuk cuci mulut dengan sedikit kopi. Yang akan mulai samsel bas. Baiklah, saya ada idea. Untuk membuat kopi, saya akan gunakan mesin yang saya pasang dengan cepat. Ya, untuk mencipta campuran berbeza. Hai, jangan sentuh dengan tangan Anda. Penting untuk sepersis mungkin. Saya akan tuang biji kopi. Seterusnya, kita perlukan api. Dan kopi akan siap tidak lama lagi. Ya! Suhu semakin meningkat. Saya sudah buat semuanya dengan betul. Hei, lihat, kopi sudah mengalir. Saya akan perkenalkan Leo kepada kopi saintifik tidak lama lagi. Pertama sekali, kopi haruslah sedap. Mari gunakan beberapa kelapa. Lebih tepat lagi, sedikit susu kelapa dan beberapa kepingan kelapa. Saya akan masukkan mereka dalam pengisar. Dan susu kelapa asli sudah siap. Sekarang, sedikit coklat putih akan digunakan. Ia perlu dimasukkan ke dalam susu dan dicairkan di sana. Hebat! Saya juga telah memarut sedikit coklat dan mari tuangkannya ke dalam gelas. Kita boleh taburkan sedikit lagi coklat di atas dan sedikit berry. Itu akan menjadi menakjubkan. Tetapi ini bukan kopi. Kopi sepatutnya gelap. Oh, ayo kita menawar ditambah coklat di sini. Kenapa tidak tuangkan susu panas ke atas bola coklat? Ya, lebih seperti kopi. Sempurna. Masa untuk memilih pemenang. Tada! Apa yang Profesor lakukan kali ini? Baiklah. Sangat pahit. Ya, saya tidak suka. Nampaknya memasak bukanlah bidang saya. Dan apa yang Emma masak? Tidak buruk. Apa itu, Beri? Ia langsung tidak sedap. Jane, segala harapan terletak pada kamu. Itu benar-benar sedap. Terima kasih, Pak. Tahniah atas satu lagi kemenangan. Saya seorang chef sebenar. Hurai, astaga.